Selamat ke emas kalau cuma tengok angka dalam akaun? Jom saya bongkarkan. Sebenarnya emas dalam akaun Get Public Gold ni memang 100% selamat. Sebab bila-bila masa kita nak fizikalkan, kita boleh keluarkan melalui Gold ATM. Tapi kalau kita biar emas tu kekal dalam akaun tanpa keluarkan, kita kehilangan satu kelebihan yang besar, iaitu kebebasan fizikal ke atas aset emas sendiri. Sedangkan bila ada emas fizikal di tangan, kita boleh urus sendiri, nak jual, nak gadai atau simpan sebagai dana kecemasan. Dan dalam dunia yang tidak menentu, emas fizikal adalah satu-satunya aset yang boleh menyelamatkan kita. Jadi tak hairanlah emas yang terbaik adalah emas yang ada di tangan. Dan itulah sebab ramai penyimpan emas bijak mereka keluarkan sebahagian emas bila dah cukup berat. Cara yang terbaik bukanlah keluarkan setiap 1 gram, tapi tunggu bila jumlah sudah sesuai baru kita fizikalkan. Seperti 1 dinar ataupun 5 gram. Barulah sesuai untuk fizikalkan. Tapi kalau tuan-puan rasa risau juga atau tak yakin untuk pegang sendiri di tangan, boleh simpan di public safe, iaitu safe deposit box milik Public Gold. Jadi terpulanglah kepada diri sendiri. Yang penting tuan-puan boleh tidur lena dengan simpanan masing-masing. Bagi tuan-puan yang perlukan bimbingan Adam untuk mulakan simpanan emas dengan ilmu bersama Public Gold, boleh rujuk pin video di profil atau boleh isi beg biru sekarang.